Kita tengok dia dah mau lawan. Hutan pun dah main kat raya. Tak tahu kecil pelik yang kita nak ajak. Saya ada pok-pok target ni tapi saya tak pergi seorang lagi. Ini tak dan pergi lewat sini. Jadi kita layan lembaga kedua. Dia dah bunyi tadi, dia dah gerak, dia tenang. Bom dia dah makin naik. And form dah boleh makin naik, okey. Kan kita layan tu laman kedua. Kalau dia stabil, burung ni pun nak main kacau dah. Minggu depan dia lagi naik form kot, insyaAllah. Biasa macam tu lah, burung-burung dalam main kacau lagi cepat dia naik kan. Lepas tu kita main cari tempat burung yang boleh main dekat-dekat jebok ni. Secah dia dah. Ni proses cas. Okay, saya santai dulu kan.